Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu pemboikotan produk yang menyokong kejahatan dan penindasan semakin menjadi perhatian dalam kalangan umat Islam. Boikot bukan sekadar tidak membeli satu produk, tapi juga merupakan satu tindakan moral untuk menentang kezaliman dan ketidakadilan. Dari sudut Islam, pemboikotan berlandaskan konsep maqasid al-syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal dan hati dengan memboikot produk yang menyokong kejahatan. Umat Islam dah berusaha melindungi nilai agama serta mengelakkan harta umat digunakan untuk tujuan yang salah. Jadi sebab itu boikot dilihat sebagai satu bentuk jihad moral dan sosial. Dari sudut saintifik dan ekonomi, boikot merupakan strategi dan keganasan yang mampu memberi tekanan ekonomi kepada pihak yang terlibat dalam kezaliman. Pengurangan sokongan kewangan boleh melemahkan lagi kekuatan ekonomi dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tanggungjawab pengguna. Data hasil kajian kami sangat jelas. Lebih 46% rakyat Malaysia bergerak atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Ini bukan lagi isu umat Islam sahaja, tapi isu global. Berikut adalah pencatapan dari hasil kajian kami. Dan apakah matlamat utama mereka? Hampir separuh responden, iaitu 48%, percaya boikot ni adalah cara terbaik untuk memberi tekanan ekonomi. Ini bermakna ia adalah jihad yang sangat strategik. Ini adalah bukti matlamat yang dipercayai oleh rakyat Malaysia adalah memberi tekanan ekonomi. Jadi, bila dah bersemangat, apa cara paling popular rakyat Malaysia bertindak? Paling mudah, memilih produk alternatif. Ya, lebih 80% rakyat akan cari jenama tempatan atau Muslim yang selari dengan nilai etika mereka. Semua ini berdasarkan catapan hasil kajian kami berdasarkan pendapat dari rakyat Malaysia tentang cara paling popular yang boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Senang ceritalah kan, dekat Malaysia ni, boikot bukan hanya sekadar marah-marah terhadap penindas dan yang berkaitan dengan penindas. Sebaliknya, ia adalah satu gerakan boikot dari segi membeli belah yang tersusun dan didorong oleh semangat kemanusiaan dengan matlamat untuk mengganggu aliran ekonomi pihak yang menindas Palestin. Adakah ekonomi ini benar-benar mengikut syarikat-syarikat besar? Data luar negara menunjukkan ia apabila masyarakat syarikat mengalihkan prosedur ini, ia menghasilkan kesan kewangan yang jelas. Contohnya, laporan kewangan syarikat-syarikat tersebut menunjukkan peningkatan mendadak dalam pendapatan di beberapa pasaran utama. Ini menunjukkan bahawa tujuan boikot akan memberi tekanan ekonomi yang tinggi. Kesan ini tidak terhad pada satu negara. Dengan banyaknya Malaysia, pergerakan boikot ini telah bergema di seluruh dunia. Ia membuktikan bahawa perpaduan ummah mempunyai kuasa ekonomi yang tidak boleh dipandang remeh. Isu yang ingin saya bincangkan ialah usaha-usaha boikot ekonomi terhadap pihak yang bertentangan dengan umat Islam dan bagaimana isu ini dinilai melalui perspektif maqasid syariah dalam mengistinbat hukum. Maqasid syariah merujuk kepada tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Dalam konteks boikot ekonomi, pendekatan ini membantu kita memahami bahawa tindakan boikot bukan sekadar emosi tetapi juga satu usaha berasaskan nilai dan etika Islam. Pertama, dari sudut hifz al-din, boikot berperanan memelihara agama dengan menzahirkan solidariti umat Islam serta menolak sokongan terhadap pihak yang menindas dan memusuhi Islam. Kedua, hifz al-nafs, iaitu pemeliharaan nyawa, dapat dilihat apabila boikot bertujuan melemahkan sumber ekonomi yang menyumbang kepada keganasan dan juga kezaliman terhadap manusia yang tidak bersalah. Seterusnya, hifz al-mal, boikot menggalakkan umat Islam mengurus harta dengan lebih beretika di samping menyokong ekonomi sesama Islam dan mengelakkan pembaziran kepada pihak yang membawa mudarat. Akhirnya, berdasarkan maqasid syariah, boikot ekonomi boleh diistinbatkan sebagai suatu tindakan yang harus malah digalakkan selagi ia dilakukan secara aman, berilmu dan tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar.
Pada dasarnya, hukum boikot dalam perspektif Islam adalah dibolehkan, yang di mana perbuatan boikot selari dengan tuntutan jihad dari segi harta. Hal ini adalah merujuk kepada maksud jihad fisabilillah dalam menegakkan agama Islam dan dakwahnya. Firman Allah dalam surah Hujurat ayat ke-15 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Menurut Imam Al-Marazi, tanda kebenaran iman seseorang adalah apabila seseorang memilih untuk mengorbankan harta dan dirinya kerana Allah SWT dengan membelanjakannya untuk tujuan meninggikan martabat agamanya dan mengalahkan musuhnya. So, bagi kesimpulan tentang isu ini adalah dalam tempoh 2020 hingga 2025, terdapat melihat bahawa ekonomi semakin menjadi pilihan utama masyarakat Muslim untuk menyatakan pendirian terhadap pihak yang dianggap menindas atau memusuhi umat Islam. Boikot hari ini bukan lagi tindakan spontan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan kolektif yang berpaksikan kesedaran, prinsip agama dan kuasa pengguna. Dalam konteks ini, boikot sering digambarkan sebagai jihad ekonomi, iaitu satu bentuk perjuangan aman melalui pilihan perbelanjaan. Kajian akademik turut menyokong keberkesanan pendekatan ini. Lazarov et 2021 menjelaskan bahawa boikot memberi kesan apabila dilakukan secara berterusan dan disokong oleh ramai pihak. Manakala Sen 2024 pula menyepati bahawa pengguna menyertai boikot bukan semata-mata untuk menjatuhkan syarikat, tetapi kerana mereka ingin menjadi sebahagian daripada perubahan yang lebih besar dan bermakna. Fenomena ini jelas kelihatan apabila isu global kerjaya menyatukan suara pengguna Muslim di seluruh dunia. Di Malaysia, kesan boikot turut mempengaruhi corak perbelanjaan masyarakat. Kajian daripada Ismail 2024 menunjukkan bahawa boikot bukan sahaja menyebabkan pengguna menjauhi jenama tertentu, malah menggalakkan sokongan terhadap produk tempatan dan alternatif yang lebih beretika. Ini membuktikan bahawa boikot boleh berfungsi sebagai strategi jangka panjang untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam, bukan sekadar tindakan menolak. Dari sudut agama, sentimen keimanan memainkan peranan besar. Daripada Mirza Ashraf dan Jahangir 2020 menyatakan bahawa individu yang mempunyai pegangan agama yang lebih kuat lebih cenderung menyertai boikot apabila berlaku penghinaan atau penindasan terhadap Islam. Contohnya, pada tahun 2023, insiden pembakaran Al-Quran di Sweden mencetuskan gelombang boikot global dalam kalangan masyarakat Islam. Kemuncak kepada trend ini dapat dilihat selepas konflik Gaza pada 7 Oktober 2023 apabila kempen berkaitan BDS semakin meluas. Media sosial menjadi pemangkin utama kesedaran walaupun wujud cabaran seperti maklumat palsu dan kekeliruan. Namun, boikot juga mempunyai batasan. Ia boleh memberi kesan kepada pekerja tempatan dan berisiko memecah belahkan masyarakat jika tidak berasaskan fakta. Oleh itu, para sarjana menekankan bahawa boikot mesti dilakukan secara berhati-hati, berfakta dan disertai sokongan kepada alternatif ekonomi yang lebih baik, selaras dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, boikot ekonomi antara tahun 2020 hingga 2025 mencerminkan peningkatan kesedaran dan kematangan masyarakat Muslim. Walaupun keberkesanannya yang berbeza mengikut situasi, boikot kekal sebagai alat penting untuk menyatakan pendirian, membina kekuatan ekonomi sendiri dan memperjuangkan keadilan secara bermaruah. Sekian, terima kasih.